Selamat kembali. Sekarang saya nak kongsikan satu buku ni yang saya rasa perlu untuk saya cadangkan kepada kawan-kawan. Tajuk dia adalah Bobby's Castle. Okey, ni ikan ni nama dia Bobby. Yang inilah istana dia. Ni adalah buku kanak-kanak. Dan kenapa buku ni sangat bagus? Jom. Buku ni mengisahkan tentang Bob dekat dia punya istana dekat dalam laut lah ni kan. Sekarang saya cerita tentang ringkasan cerita dia dulu, tapi saya takkan bagi tahu lah sampai habis. Okey, cerita dia tentang Bobby ni boleh kata macam introvert lah kan, sebab dia nak duduk sorang-sorang, dia nak duduk dalam istana dia rasa oh bestnya istana ni best, suasana sekitar tu pun dia suka, dia suka je. Tiba-tiba ada seekor ikan lain datang. Okay, nama ikan ni Salma. Okay, Salma ni pula dia nak bermain. Jadi bila dia tengok, ada kawan lah, nak ajak main lah. So dia ajak lah Bob ni main. Dia ajak main buih, dia ajak main lompat-lompat. Tapi Bob ni tak nak. Bob ni tak ada respon. Dia duduk je dekat dalam istana dia tu. Dia tengok je Salma tu. Tapi dalam hati dia cakap lah, tolonglah, pergilah jauh-jauh. Okay, jadi menarik dia kat sini, macam mana akhirnya Salma ni dia boleh ajak Bobby ni keluar dari istana dia dan main bersama. Kat situlah dia punya, memanglah ending dia kalian tahu kan apa yang berlaku dekat akhir. Tapi macam mana, apa yang Salma tu buat. Jadi kenapa buku ni bagus? Pertamanya dia bagi tahu tentang interaksi sosial. Mungkin macam kanak-kanak dia berada di fasa macam Bobby ni, tak nak kawan dengan siapa-siapa, tak nak. Ada juga kanak-kanak yang mungkin berada di fasa macam Salma, dia nak kawan, tapi kenapa kawan dia tak nak main dengan dia. So instead of reactive, kadang-kadang kita boleh bacakan ni kepada kanak-kanak kan, supaya dia macam come up with the idea untuk jadi lebih kreatif dalam interaksi sosial. Sebab macam kadang-kadang kan, kanak-kanak ni bila orang tak nak main dengan dia, dia akan macam menangis, mengadu. So buku ni memecahkan kebuntuan tu. Tak perlu pun cari sosok dewasa untuk selesaikan masalah interaksi dan komunikasi ni. So okay, kedua, buku ni tengok saya reveal yang muka surat pertama lah. So macam tengok, dia tak banyak perkataan. So tadi yang saya cakap banyak tu sebab saya narrate kan. Tapi kalau buku ni mudah dengan visual tu, dia cakap this is Bobby, pendek je. Okay, so nampak, this is Bobby's Castle. Oh ya, lupa dah cakap. Yelah, buku ni bahasa Inggeris lah kan, sebab dia Bobby's Castle lah. Tapi saya bagi tahu dalam bahasa Melayu. So kat sini nampak terang tak? So interaksi yang kita boleh pupuk lah dengan kanak-kanak. Ni kalau nak biar dia baca sendiri pun boleh. Kalau nak ada interaksi pun boleh. Sebab kalau tengok kan, this is Bobby. So macam pada kita memanglah obvious lah, inilah Bobby. Tapi benda yang macam terang nyata itulah yang kita boleh gunakan dalam kita berinteraksi dengan kanak-kanak. Jadi dia akan lebih semangat lah. Mana satu Bobby? Dia akan tunjuk ni, it is obvious. Tapi untuk umur yang macam young 3 years macam tu, interaksi tu memang lebih baik lah. Macam 2 tahun, 3 tahun dah boleh baca dah buku ni. Maksudnya orang dewasa bersama untuk guide dalam proses baca tu. So macam ni, this is Bobby's Castle. Lepas tu, besarnya istana ni, besarnya castle ni bolehlah cakap dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke kan. Sebab dalam memupuk minat membaca ni, interaksi tu yang antara komponen yang penting untuk tarik minat kanak-kanak tu membaca. Okay. And then yang ketiga, kebaikan buku ni adalah dia ada beberapa pengulangan tau. So macam contohnya, kalau untuk kanak-kanak yang dalam fasa sedang membaca pula, dia akan recognize ataupun dia akan kenal lah
Oh, yang ni macam dah ulang tadi. Contohnya, Bobby doesn't want to play. So page yang berikutnya pun ada lagi. Bobby doesn't want to play. Ada juga beberapa lagi ayat yang dia ulang, dan ini membantu untuk kanak-kanak rasa menang ketika membaca. Penting tau rasa menang ni, sebab dia macam dapatlah, takkanlah asyik je tak dapat kan. Kita nak bagi dia my level. Jadi ni 3 kebaikan yang saya kongsikan dari buku ni, dan dia bergantung juga kepada level ataupun fasa kanak-kanak tu berada. Jadi saya beli buku ni dekat Access. Cubalah cari dan dapatkan dekat cawangan yang berhampiran. Jumpa lagi.